Untuk episod Travelog kali ni dengan Live the Nest, kita akan bawa korang keluar sikit dari City Life terus ke Moreton Island, pulau ketiga terbesar dekat Australia. Kita nak pergi day trip ke pulau hari ini daripada Tak jauh pun dari Brisbane, naik ferry dalam sejam je and kita akan terus sampai dekat pulau yang sangat cantik ni. So untuk hari ni memang full on island vibes, no rush, no stress tapi full of nature, laut, pasir, angin dan juga adventure. And aktiviti pertama, we go high sampai-sampai je terus naik heli ride dengan percuma. Dari atas ni baru nampak betul-betul bentuk pulau. Air laut dia yang biru and clear and honestly view dia memang next level. tadi aku dah naik helicopter ride. Lepas tu dia tanya, ada tak antara kita orang yang nak naik? One of those moment yang buat kita rasa speechless sebab view ni kita tak akan dapat tengok dari bawah. Makanan sangat-sangat sedap dan dia serve halal. Lepas heli ride, kita akan recharge energi sikit. Kita lunch dulu sebab lepas lunch ni semua aktiviti dia bukan aktiviti yang main-main. Kita akan spend time merentas sand dunes macam dalam movie Dunes tu dan naik sand tobogganing. Isu dia sekarang ni, kita boleh lepas makan. Bukit tingginya. Experience dia more or less macam yang kita orang pernah buat dekat Perth dulu. Naik bukit pasir yang tinggi, lepas tu meluncur turun dengan board sambil telan pasir juga sikit-sikit. Ini macam separuh benda tu je tak pergi. Lepas tu makan pasir. And next, kita akan slow sikit, kita akan kayak dari resort ke shipwreck. Dengan kayak yang lantai dia very clear, siap boleh nampak ikan dekat bawah. Tak jauh pun dalam 200 meter dia, tapi rasa kayak tu macam 1 kilometer. Penat ya Robbie. Dan aktiviti last sebelum balik ke Brisbane, kita akan bagi makan dekat wild dolphin yang datang singgah dekat sini. So now kita nak bagi dolphin makan. Jom. Very unique experience, satu pulau tapi macam-macam aktiviti yang kita boleh buat dari awal pagi sampai malam. Selamat menonton. This is the final boarding call for passengers. So sekarang kita dekat Tanggaluma Island Resort Ferry Terminal dekat Hope Street, Brisbane, dalam 11 kilo daripada rumah. Kita nak pergi day trip ke pulau hari ini. Ferry gerak pukul 10 dan kita akan balik sini balik pukul 7.30 malam. So now kita nak pergi beratur dulu untuk departure. Okay, so semalam kita dah check in hotel, tapi kita check in sangat-sangat lambat sebab nak cari list dia sangatlah susah. Dan bila sampai tu dah pukul 11 dan penat gila, so tak sempat nak review lagi rumah tu. Tetapi rumah tu sangat-sangat best. Dekat tingkat 60, ada 2 bedroom, dah sangat besar rumah dia. Dia sangat selesa. Menariknya, dia punya view tu facing Brisbane punya skyline. Kita boleh nampak yang Ferris wheel kat situ, kita boleh nampak dia punya bridge. Lepas tu cantik lah, sangat cantik. Lepas tu yang kelakar dia, kita kan dekat 60 kan, kita tengah tengok lah express rumah tu. Lepas tu kita tekan satu benda, dia ada tingkap yang sangat besar dan tingkap tu boleh buka. Aku yang duduk jauh kat belakang rasa macam menggigil. Women. Dia automatik buka, faham tak? Aku dah macam gigil, lepas tu macam macam mana ni? Aku cakap kenapa tingkat 60 kan ada tingkap besar untuk buka? Kalau untuk emergency exit sekalipun, kalau terjun jatuh mati juga nampak tingkat. Dan untuk pagi ni kita breakfast light je. Aku tak breakfast, Haikal pun tak breakfast sebab kita dah makan banyak sangat few days ago. Macam breakfast tengah hari malam, breakfast tengah hari semalam. Lepas tu dekat Senduk tu portion sangat besar. Kita orang lunch je kat sini. Cuma budak-budak ni lah makan fries ke apa yang kita tapak bawa balik tu. And then tadi kita keluar pukul 10. Kita tunggu nak ni je lah, naik kita punya ferry. So, kita dah masuk kat dalam ferry dia. Perjalanan akan ambil masa dalam sejam lebih macam tu. So, kita akan sampai kat sana nanti dalam pukul 11 suku. So, dalam sejam 15 minit lah. Seating arrangement dia, tepi tingkap 3, 4, 4, 3. So, masuk awal dia duduk kat tepi tingkap kan. So, nak duduk 4 orang, kena duduk tengah. Tapi tak dapat tingkap lah. So, kita orang split lah 2. Haikal dengan Email, aku dengan Badila kat sini.
Okay, so kita dah sampai dekat Tanggaluma Island. Haikal dengan Vanilla kat belakang, aku dengan Imi kat sini. So nanti lepas ni kita akan turun bawah. Okay, so tadi aku dah naik helicopter ride. Sepatutnya aku tak naik pun. Hari ni turn diorang yang couple daripada Malaysia tu. Diorang lepas tu masa nak naik tu dia cakap satu helikopter tu ada 3 seat boleh naik. Lepas tu dia tanya ada tak antara kita orang yang nak naik. Pasal aku macam okey lah aku naik lah. So compare dengan helikopter semalam, helikopter yang hari ni dia kecil sikit. Dia punya propeller pun ada 2 je. Seat pun 3 orang kan. Kalau macam yang masa kita naik kat SeaWorld tu seat untuk 6 orang. So dia macam ringan lah sikit. Dan bila ringan, bila dia lalu dekat atas bukit tu macam kawasan hutan tu kan, boleh rasa macam mana nak cakap angin ke apa. Kita bumpy. Hari ni punya heli ride sangat-sangat bumpy sebab aku dah pernah naik yang kat SeaWorld, so aku macam tak takut sangat. So in future pun kalau kena naik heli ride lagi aku macam okey je kot. Yang kat sini sebab view pulau kan, so dia nampak cantik sikit sebab dia ada macam bukit, pasir, lepas tu laut. Dia cantik kat situ. Kalau yang SeaWorld punya kita akan nampak coastline. Beza lah view yang berbeza. Kalau kat SeaWorld 10 minit, yang ni 12 minit. Cuma untuk tempat yang cantik tu, dia tak stay lama sangat. Jadi aku tak sempat nak capture beberapa tempat yang cantik. Dan aku rasa paling cantik yang dekat daripada atas ni adalah yang dekat shipwreck. Dan untuk harga yang dekat sini $210 untuk per person. Kalau dekat SeaWorld $155. So yang kat sini lagi mahal sikit. Tapi aku naik free tadi, rezeki. Lepas dah habis heli ride, kita nak lunch. Kita lunch dekat Fire and Stone. Dekat Fire and Stone ni dia ada halal meat daripada halal supply. So kita order daging ayam dengan ikan. So now kita nak lunch. Okay, so dia bawa kita makan dekat Fire and Stone. Fire and Stone tu kedai macam makanan Chinese food tau. Lepas tu makanan dia sangat-sangat sedap dan dia serve halal. Ada halal chicken, halal meat. Lepas tu dia bagi macam kung pao chicken. Lepas tu ada ayam malam, macam ayam goreng dengan cili kering yang sangat banyak. Lepas tu ada macam udang, rasa macam udang butter garlic macam tu. Lepas tu ada daging black pepper, sayur dia sedap. Nasi goreng dia macam nasi goreng duri dim sum aku rasa. Nasi putih, apple juice. Lepas tu dia bagi option lah apple ataupun orange juice. Dan menarik lah sebab kita walaupun kita jauh daripada daratan masuk ke pulau, tapi pulau dia serve makanan tu guna halal supply. So menarik lah, so kita boleh enjoy makan walaupun kita sekarang dekat Brisbane, Australia. So now kita dah habis makan. Kita makan sekejap je sebab kita dah behind time. Sebab tunggu heli ride tu lambat tadi kan. Lepas kita sampai sini pun tadi dah lambat pukul 11 lebih. Now kita tengah tunggu bas untuk pergi ke Desert Safari dan main sand dunes. Jom. Okay, so lepas makan kita tunggu dalam 15 minit macam tu. Lepas tu kita naik bas untuk pergi ke dia panggil Desert Safari. Aku ingat Desert Safari macam kita buat dune bashing dekat Dubai tu. Rupanya bukan. Tak apa. Tak tahu nama panggil apa. Oh, toboggan. Yalah, saya toboggan ni. So, kita nak ambil benda tu tapi kita main kat belah lain sebab situ dah ada orang. So, kena ambil board ni seorang satu. Vanilla nanti ni tengah hiker. Aku ambil seorang satu. Lepas tu dia bagi Google untuk kita ambil. So, tadi Google. Lepas tu dia bagi kita Google untuk kita ambil. Isu dia sekarang ni kita berlepas makan. Habis dah turun nasi aku tadi kena jalan jauh. Panjat bukit. Tingginya.
Okay, kita dah habis dah. Kita punya dia panggil sand dunes kat belakang tu. So, nak naik punyalah mengah. Lepas ada seorang aunty tu tak boleh naik. Bukanlah tak boleh naik, boleh naik. Tapi mengah gila sebab dia macam ni. Plastik macam ni. So, dah naik tu. Kena jalan pula macam dalam movie tu tengok orang jalan kat atas tu kan. Macam tu lah. Kena jalan sampai ke tengah. Lepas tu baru turun. Nak turun tu pula ada step-step dan cara dia. Tangan tak boleh kepit. Siku kena keluar. Bila siku keluar dia terus laju. Aku sebab aku pegang kamera tadi kan. Siku aku termasuk dalam. Macam tu. So aku tak sampai ke hujung sana. Email lagi pendek. Email macam separuh benda tu je tak pergi. Lepas tu makan pasir. Orang suruh tutup mulut, dia pergi buka. Pasir masuk mata je. Vanilla dengan Haikal naik sekali. Lepas tu Vanilla nak naik lagi sekali. So fun. No, I'm not scared. Nah, ni atas nak panjat. So taklah kita buat senang sekali je. Nana nak baik dekat bas untuk nasihat aktiviti pula. Tapi menarik. Macam amazing dalam pulau boleh buat aktiviti macam ni. Okay, so tadi kita dah pergi main kayak. Aku ingat kayak dia macam kayak leisure-leisure. Dah 2 kali dah tak kena. Apa zipline? Ingatkan zipline leisure-leisure sekali 12 zipline dia orang kena buat kan? Ini kayak. Aku ingat macam kita punya free time lah. Kita nak main kayak, main daripada depan ni kan. Sekali kena kayak tu tak daripada depan ni. Sampai ke shipwreck sana. Macam 1 kilo tau kayak. Kita orang dah lama tak kayak. Lepas tu aku dengan Imeh. Imeh pula kayak orang cakap Imeh kanan, dia pergi kayak kiri. Imeh kiri pergi kayak kanan. Aduh, pergi pedal belah kanan. Lepas tu last kali sampai kat depan tu so macam dah behind time kan. So orang yang jaga, dia ada orang jagalah. Macam orang tu kat depan. Lepas tu Haikal Vanilla, lepas tu aku dengan Imeh. Lepas tu sampai kat situ dia tanya, do you want me to tow you? Dia tanya so. Macam yes please. Lepas tu dia pun ikat tali. Kita ikut je lah, dia tarik kita. Tapi kita still kena pedal juga sampai dekat shipwreck. Sebab kalau petang, kalau lambat sangat nanti air pasang. Satu, lepas tu gelap lah sebab sunset awal kan sini. And then bawa pergi sana, surprisingly bila dah nak sampai kat shipwreck tu tanya, nak sambung lagi ke nak patah balik? Aku tanya Haikal cuma tak tahu je. Tapi macam bila pergi balik sebab dah jauh kot kan. Dia kata lagi 1/3 lagi nak sampai dekat shipwreck tu. So kita macam, okay tak apalah, kayak je lagi sampai kat shipwreck tu. Dan bila sampai shipwreck tu, cantik gila. Sangat-sangat cantik. Shipwreck tu daripada tahun 1960 lebih macam tu. Lepas tu kat keliling shipwreck tu dah start ada barnacles yang sangat banyak. Lepas tu kat bawah tu ada banyak sangat ikan kita boleh tengok. Berbaloi lah pedal jauh-jauh macam tu. Lepas tu yang kelakarnya sebab kita dah behind time kan. Last kali dia cakap macam ni, nanti nak balik tak payahlah kayak, naik boat je macam tu. Lepas tu kita kena kayak patah balik. Bila patah balik tu macam dah lebih senang daripada pergi ke sana kan. Tapi dia offer untuk naik boat. Dan dalam boat tu kita orang 4 orang je yang naik. Boat snorkel yang besar tu. Lepas tu kayak pun diangkut sekali kat dalam tu.
So settle kayak, kita orang pergi solat kat tepi tu, kat pantai. Tak ada prayer room kat sini. And then kita orang dinner dekat beach cafe. Kita orang makan chicken pizza dengan margarita pizza. Lepas tu ada nachos, ada wedges dengan air apple. Dan dekat beach cafe ni pun dia halal certified. Yang tu kedai yang beach cafe ni memang ada halal cert. Datang sini boleh makan makanan halal. Penat-penat kayak sekilo ni. Tapi lepas tu boleh makan pizza yang sangat sedap. Margarita pizza dia sedap gila. Next, kita nak pergi dolphin feeding. Tapi ada dalam 40 minit lagi. So kita nak pergi duduk kat lepak-lepak kat pantai. Kembali nak pergi buat sandcastle. Jom. So now kita nak bagi dolphin makan. Jom. Now pukul 7 subuh kita nak balik ferry untuk ke Brisbane. So tu je aktiviti untuk hari ni. Tamatlah aktiviti kita dekat Tanggaluma. Wah, sangat nice. Datang dekat island, boleh buat aktiviti macam ni. Bukan datang kat island, datang kat city. Tapi boleh buat aktiviti macam dekat island yang tak jauh sangat pun. Dah nak balik dah. So now kita dah on the way balik untuk ke Brisbane. Okay, so tadi kita feed dolphin pukul 6.45 petang. Kita pegang ikan dolphin seorang seekor. Lepas tu dolphin tu memang datang dekat dia. Dia wild dolphin, so dia memang bukan. So setiap pukul 6.45 memang ada aktiviti feeding session untuk dolphin. Dia bukan dolphin biasa tau, dia wild dolphin. So nanti kita kena beratur dua in partner. Kalau macam tadi aku dengan Ime, Vanilla dengan Haikal, sebab budak kena dengan bapak macam tu lah. Sebab aku tak confident sebenarnya nak dengan Vanilla sebab kena masuk tangan dalam tu kan. Dan memang akan basahkan sikit sebab kita akan masuk ke dalam air. Lepas tu, sebelum kita nak feed dolphin tu, dia akan bagi kita basuh, bersihkan tangan kita dengan air klorin macam tu supaya tangan kita tak ada bau benda-benda lain. Sebab tadi makan pizza akan bawa pizza, bawa lotion ke apa macam tu lah kan. Basuh tangan dalam bucket. And then ada bucket satu lagi untuk kita ambil ikan. Ikan tu, dia ikan tak ingat ikan apa nama dia. Tapi dia ada letak extra sikit untuk bagi bau ikan tu kuat. Macam letak minyak macam tu. So bila kita pegang tu, ikan tu memang bau yang sangat kuat lah. Untuk attract dolphin tu untuk makan. Memang hanyir lah kan. Bau fish oil sangat. Lepas tu bila masuk kat dalam tu, ada seorang akan guide. Next to him, We have his best friend. His name is His Echo. best friend is Fulani. So, Mom, you want to go first? Oh, I go first? Yeah, you can go first. Can I put the camera underwater? Can I? No, you can't. I'm sorry. Oh, no, wait. So you can put the fish under the water. From Mayo. So there you go. And You when do. I say that Send it. Johnny Del Alpha, There you go. the one that will say, Yeah, Echo. Look at his eyes, you so will be the cute. one that root and You like make it? that everything goes as Good boy. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So orang yang guide ni, seorang akan berdiri sebelah kiri dia, seorang akan berdiri belah kanan dia. Dan bila sampai kat depan tu, kita kena masukkan tangan kita ke dalam air tu sebab nanti dolphin tu akan makan habis tu. Sebab kenapa tak boleh letak tangan atas air? Sebab dolphin tak ada leher, dia kata. Dolphin tak boleh nak tangkap. So kita kena masuk tangan kita dalam air. You feed the dolphin? all the time. You like it? I was Batman. Very cute and very smart. So dolphin yang kita orang bagi makan tadi tu, iaitu wild dolphin. Sebab tu kena berhati-hati sebab takut digigit tangan. Session ni sekejap je. Dan seorang pun memang dapat seekor je. Ada beransur panjang gila dekat belakang. Dan habis satu session, pergi basuh tangan dekat dalam lounge. Dia bagi kita akses untuk guna lounge dia. So kita dah habis feed dolphin tadi, kita masuk dekat dia punya kawasan lounge dia kat sini. So lebih selesa sebab tak bercampur dengan orang crowd dekat luar lah. So ni kat bahagian dalam. So boleh ada tower, boleh duduk, boleh mandi, boleh guna toilet, boleh shower apa semua. Locker pun ada, satu locker $2. Tanggaluma ni, aku rasa macam sangat menarik. Yang aku paling terkejut, kita datang island daripada Brisbane dengan jarak yang sangat dekat kan. Tak jauh pun, sejam. Aku rasa boleh cepat lagi kau naik speedboat. Tapi sejam kira okey lah, bawa slow-slow.
Bayangkan sejam je daripada Brisbane City boleh sampai dekat island yang sangat cantik macam ni. Dan dekat island yang sangat cantik macam ni ada sand dune dekat belakang. Macam tiba-tiba ada sand dune yang sangat besar. Pasal menariknya sand dune dia tu, tahu tak, dia punya pasir tu ada 32 jenis colour. Ada 32 warna pasir disebabkan oleh mineral-mineral yang berbeza dengan pasir tu. Dan bila kita jalan sand dune tu, kita sepak-sepak pasir tu, kita akan nampak pasir yang warna hitam, pasir yang warna macam rambut orang blonde tu macam colour putih. Tadi mula-mula masa sampai Iming, snow. Sebab kalau putih ni, dia rupanya bukan snow, pasir. Putih yang sangat bersih. Dekat situ juga ada batu. Batu dia tu bentuk macam Famous Amos punya biskut ataupun macam popcorn. Sebab apa tahu? Batu tu terhasil daripada lightning dengan storm. So kat tempat yang kita main sand dune tu biasa, dia kata kalau dekat bahagian belakang sana, batu-batu tu dia macam popcorn kat belakang macam tu. Bila lightning dengan storm tu berlaku macam tu lah. So macam very unique. Aku tak pernah dengar langsung. Dan untuk rasa experience yang macam ni, boleh beli dekat Klook. Memang ada aktiviti dekat Klook. Untuk dapatkan yang cari guna je Travel Klook tu, promo code aku tu. Dan aku rasa untuk datang Brisbane, wajib datang try kat sini. Memang very rare experience. Dapat kayak pula sampai 1 kilo. Siapa nak bagi? So Nana, penat tapi menarik lah. So aku rasa 140 yang sangat menarik hari ni. So jumpa esok. Bye. So sebelum balik apartment, kita orang singgah Coles sekejap untuk beli barang dan breakfast esok. Sebab kita sampai tadi JT pun dah malam, kedai kat sini banyak tahu awal. So aku search around tadi, ada satu Coles je area sini yang tutup pukul 10 malam. So kita singgah kejap untuk beli barang kat sini. Dan sebab Vanilla dengan Ime tidur, so aku seorang je lah yang turun. Dan bila aku seorang je yang turun, memang semua benda lah aku rasa nak beli macam tak ada hari esok dah. Lepas tu, bila kita dekat Australia, wajib beli buah. Sebab buah kat sini sangatlah murah compare dengan tempat kita. So now aku nak beli barang kejap. See you next week, last episode dekat Australia. Bye!